Kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang mati tahun 179. Okey. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, itu Madinah. Dia alim Madinah. Nama kunyah dia Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Tuan-tuan cari balik nama ni kemudian. Okay, dia membesar dalam keluarga ilmu, dan di antara yang terkenal dalam keluarga dia yang memang alim adalah pertama sekali bapa dia lah. Bapa dia tabi'in Anas tu, okay, Anas. Dia salah seorang perawi hadis, okay, dan daripada dia juga Imam Malik riwayatkan hadis. Datuk dia Malik, di antara tabi'in besar, meriwayatkan daripada sekumpulan para sahabat. Datuk dia yang kedua iaitu Abu Amir bin Amr, muyang dia lah. Okey. Bapa dia punya datuk. Okey. Adalah sahabat yang mulia yang hadir peperangan-peperangan Rasulullah SAW kecuali Badar je. Yang lain semua dia hadir. Okey. Kemudian selain itu juga saudara kepada Imam Malik iaitu Nadar bin Anas. Okey. Juga seorang yang bersungguh dalam ilmu. Bapa saudara dia ramai juga, macam Nafi' Abu Suhail Al-Madani, yang dia meriwayatkan hadis daripada bapaknya, dikeluarkan untuknya oleh Bukhari dan Muslim. Nafi' Abu Suhail ni dia adalah antara perawi hadis dalam Bukhari Muslim. Di antara hadis yang paling masyhur yang dia terlibat adalah hadis Abu Hurairah anhu, ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik tu adalah 3. Yang terlibat meriwayatkan tu adalah bapa saudara kepada Imam Malik. Okey, Uwais juga bapa saudara Imam Malik, yang Imam Ahmad keluarkan hadis dalam Musnad, dan Rabi' yang dikenal lah, dia di antara orang yang para ulama himpunkan kira di kalangan para ulama. Ini pak saudara. So jadi Imam Malik membesar dan keluarga ilmu. Bukan dia seorang saja, bahkan keluarga dia boleh kata semua terkenal dengan ilmu. Okey, di antara orang yang terkenal sebagai guru dia, pertama Rabi'ah bin Abi Abdirrahman At-Taimi maulahum. Taim Bani Taim, Taimi maulahum, maksud dia keluarga dia bukan asal Taim, ditawan kemudian jadi hamba, dibebaskan, itu gelar maulahu, maula bagi Bani Taim. Abu Uthman Al-Madani yang terkenal dengan Rabi'atul Ra'i, dia mati tahun 136 Hijrah, guru pada Imam Malik. Yang ada kalau kisah kita baca tentang kisah mak Imam Malik, disiapkan Imam Malik untuk pergi belajar tu, untuk dari pagi lagi sibuk nak pergi dengar mak dia kata pergi pada Rabi'ah bin Abdurrahman bin Abi Abdurrahman. Baik. Kedua, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri. Yang ini terkenal bagi zaman Umar Abdul Aziz, antara orang yang terlibat dalam pengumpulan hadis yang awal. Az-Zuhri yang mati tahun 124. Dan Imam Malik banyak melazimkan diri dengan dia. Ketiga, Nafi' Maula Ibn Umar, yang saya sebutkan tadi kan. Ini Nafi' Maula Ibn Umar. Dia Abu Abdullah Al-Madani yang mati tahun 117. Okay, sanad dia, kalau dia kata macam kalau kita dengar kan, bila kita belajar mustalah hadis, dia disebut sanad yang paling sahih. Atau Bukhari sini kata sanad paling sahih adalah Imam Malik daripada Nafi' daripada Ibn Umar daripada Rasulullah. Kalau campur Imam Syafi'i, Imam Malik, Nafi', Ibn Umar, Rasulullah, ini rantai, dipanggil rantai emas. Menurut orang-orang yang terkenal, memang dia itu yang paling kuat lah. So jadi Imam Malik bin Anas dia ambil daripada Nafi' Maula Ibn Umar. Okey. Keempat, Ibnu Hurmuz Abdullah bin Yazid Al-Makhzumi Al-Madani Al-Mukri Al-Awar yang mati tahun 148. Yang banyak Imam Malik mulazamah diri dengan dia. Okay, jadi ini antara guru-guru dia lah. Guru-guru Imam Malik yang terkenal. Banyak lagi, cuma kita kata disebutkan kat sini sebahagiannya. Okay, anak murid Imam Malik yang paling terkenal, belajar dengan dia banyak di kalangan ulama dan ahli hadis. Imam Suyuti nukilkan Imam Malik ni pasal dia duduk di Madinah, dan orang sentiasa datang daripada seluruh pelosok untuk tunaikan haji, datang ziarah Madinah, pasti jumpa dia. So dia jadi Imam Khatib Al-Baghdadi, dia himpunkan lebih kurang dalam 1000 kurang 17 orang, 983 orang anak murid dia. Yang terkenal lah, yang jadi yang sampai yang pakcik-pakcik dengan cerita tu ada juga. Dia kena faham bila belajar ni, maksud dia pelajar ni datang hadir
mulazamah dengan dia, terkenal sebagai anak murid dia. Pakcik yang datang dengar sekali-sekala macam kuliah maghrib isyak dekat masjid tu ada juga. Tapi itu bukan dikira pelajar betul. Ini disebut nama ni sampai 1,000 orang ni terkenal lah ulama juga. Terkenal sebagai ulama juga. 983 orang terkenal. Sebab dia duduk di Madinah, orang datang Madinah akan nak tak nak terjumpa dengan dia juga. Dia seluruh pelosok negeri. Daripada dia. Sebab tu kadang-kadang pelik kan, Imam Malik dia punya dia berkembang menyampaikan ilmu di Madinah, tapi ilmu dia naik dekat mana tu? Andalus, Maghribi, belah-belah sana, Afrika Utara. Ilmu dia diambil di situ bawa ke sana, berkembang di sana, bukan berkembang di Madinah sendiri. Okey. Baik, dan paling terkenal anak murid dia adalah Imam Syafi'i lah, rahimahullah, yang mati 204, Abdullah bin Wahbin 197, Abdul Rahman bin Qasim bin Khalid Al-Untaqi 191, dan banyak lagi. So, jadi memang Imam Malik sebenarnya macam dikatakan Imam Suyuti, dia mempunyai habuan yang terhasil untuk Imam Malik ni tidak ada untuk orang lain selain daripada Imam Malik. Kerana meriwayatkan daripada dia orang-orang besar daripada semua kumpulan, daripada penghafal hadis, para fuqaha dan ramai lagi. Imam-imam mazhab yang diikuti pun ambil daripada dia. Hatta Abu Hanifah rahimahullah yang diriwayatkan pernah berjumpa Imam Malik, pernah mengambil cerita dari Imam Malik. Syafi'i, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, daripada khalifah-khalifah Bani Abbasiyah pun ada juga. Antaranya Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, dan juga ada lain-lain lagi, kumpulan lain. So dia bukan setakat lapisan di kalangan orang-orang biasa. Hatta pemerintah pun, raja-raja pun datang belajar dengan dia. Imam Malik punya kelebihan. Yang paling terkenal karangan dia, kita tahu dia punya karangan adalah Muwatta lah. Muwatta Imam Malik tu paling terkenal. Yang dikatakan bahawa dia karang dalam masa 60 tahun. Ada kata dalam 40 tahun karangan tersebut. Bukan sekali, dia sepanjang hidup dia. Boleh katakan hampir sepanjang hidup dia. Kemudian kedua, kitab Qadar dalam menjawab kepada Qadariyah. Tapi kitab ni mafqud, tak ditemui. Disebut oleh Qadi Iyad yang mati tahun 544. Dia ada kata buku tersebut ada, tapi tak dijumpai. Ni wallahu alam zaman mana hilang. Zaman Mongol datang sebagainya, Tatar datang, mungkin ketika itu campak dan sungai, mungkin jadi macam tu. Ataupun mungkin ada sekarang dekat Jerman ke, wallahu alam. Kita tahu banyak manuskrip umat Islam ni tersimpan dekat Museum of London kan, dekat Perancis sebagainya, memang ada kat sana. Allah alam. Tapi sampai sekarang masih hilang lah yang kitab tentang qadar dan jawapan kepada Qadariyah. Yang ketiga yang terkenal juga adalah risalah dia atau surat dia kepada Laits bin Sa'ad. Ketika Imam Malik dia cuba nak tegaskan kepada Laits bin Sa'ad kewajipan untuk mengikuti mazhab ahli Madinah. So, Imam Malik dia ada tajuk. Bismillah. Dianggap perbuatan ahli Madinah adalah hujah. Tapi Laits bin Sa'ad jawab balik lah. Dia jawab balik, dia kata apa? Para sahabat Nabi dah bersirakan pergi ke Iraq, pergi ke Syam, pergi ke Mesir sebagainya. So mungkin ada ilmu yang dekat Madinah tu tak sampai, tapi ada dekat sana. Dia jawab balik lah. Di permulaan memang Malik memang berkeras lah, mengatakan bahawa tak sepatutnya orang canggahi amalan penduduk Madinah. Amalan penduduk Madinah. Bukan masalah tu, maksudnya apa yang orang tengah buat sekarang ni dianggap ini yang turun-temurun. Sedangkan ada para sahabat yang pindah, kan duduk tempat lain, mati di Syam dan sebagainya, yang diorang pun mungkin ada pengetahuan yang tak ada pada orang-orang yang tinggal di Madinah. Tu basic kena faham sikit. Jadi surat tersebut terkenal lah, risalah Imam Malik kepada Laits bin Sa'ad. Memang Laits bin Sa'ad ni memang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i lebih faqih daripada Imam Malik. Laits bin Sa'ad 175 Hijrah mati. Memang Imam Syafi'i ni kata Laits bin Sa'ad afqah min Malik, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Biarlah kuliah teguran para ulama satu sama lain tak ada masalah.